Okay, artis yang saya ingin undang, kita beri tepukan yang paling gemuruh buat Comel. Comel. Keren. Makasih ya. Comel sangat. Comel. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini kau kat sana, bini kau. Okay. Bini aku pun comel. Okey, terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini untuk menjayakan Masih Ada Yang Sayang. Is it? Kan? Okey, terima kasih juga kepada CMF kerana menganjurkan event ini dan juga pihak penaja yang menaja dan semua artis-artis yang memberi performance yang terbaik. Semoga semua yang menderma diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Okey, Comel akan menidakkan lagu Jiwang. Boleh tak? Okey, lagu Andai Hatiku Bersuara yang tak lama lagi akan keluar single. Terimalah Andai Hatiku Bersuara.
best. Okay, sebuah lagi lagu yang Comel akan nyanyikan yang dipopularkan oleh Republic, iaitu Sandiwara Cinta. Tahu tak? Tak tahu. Bersama dengan Comel, salah seorang penyanyi daripada Singapura, dan mungkin untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri Comel dan tentang pelibatan beliau, apa kata kita dengar daripada beliau sendiri. Assalamualaikum, saya Comel. Comel sangat berbesar hati kerana diundang untuk membuat persembahan di konsert Masih Ada Yang Sayang dianjurkan oleh CMF bersama-sama artis-artis veteran yang ada kat sini. Okey, Comel telah pun Comel sebenarnya merupakan artis YouTube yang berentakkan lagu Jiwang, dan first single Comel Teman sudah pun habis dijual, alhamdulillah, dan nantikan single Comel Andai Hatiku Bersuara yang tak lama lagi akan keluaran di pasaran. Ada berapa lagu dalam album tu? Single cuma satu lagu. Yang pertama ada 4 lagu, tapi yang ni yang terbaru bersama MVM Production dari Malaysia. Comel akan buat single satu lagu Andai Hatiku Bersuara. Okey, yang pertama tu ada 4 lagu kan? Yep. Apa lagu-lagu? Lagu semuanya lagu hasil karangan Comel sendiri. Teman, Ubahlah Sikapmu, dan banyak lagi lah lagu Jiwang Comel. Lagi 2, saya tak ingat. Okey, dalam banyak-banyak lagu, kenapa lagu Jiwang yang Comel pilih untuk menyanyikan ataupun mengalbumkan lagu? Sebab memang semula jadilah memang Comel jenis yang jiwang ni kan. Jadi bila Comel dapat ilham tu pun lagu pun jadi jiwang. Event ni kita ada sikap satu hati untuk kita berhibur sambil beramal, untuk kita menerima kepada yang memerlukan, dan
yang dikenali, bukan saja setakat macam Comel ada dari start dari bawah blok, dia sudi ambil Comel, dan yang datang semua dari Malaysia, iaitu National Defender, semua yang terbaik, buat persembahan semua yang terbaik sekali. Dan Comel ni buat persembahan semua tak dibayar Comel. Ya, mereka kira kita amal, kita buat persembahan secara amal untuk semua, semoga semua terhibur lah, dan semoga semua yang di sini yang menderma dilindungi dan sentiasa diberkati Allah. Comel nak cakap kat sini, harap siapa yang ada di sini teruskan sokong, beri sokongan kepada konsert-konsert yang sebegini walaupun amal, kerana kita boleh dapat pahala dari situ. Dan terima kasih kerana sudi sokong Comel yang sentiasa menyanyi lagu Jiwang, dan boleh dapatkan CD Comel tidak lama lagi, pada bulan depan akan datang juga lah, insyaAllah. Kepada CMF yang menganjurkan event ini, Comel harap teruskan buat event macam ini, kerana kita dapat mengumpulkan rakyat-rakyat Singapura, dan dapat dengar artis-artis bergabung, dan buat konsert ni buat konsert ni lebih gar lagi, dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik, dan kita ada sifat satu hati, itulah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Comel. Kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kita di Luahan Rasa FM. Okey, Comel. Terima kasih. Warga yang ku terima